pergi dah nak bertolak lah ke masjid. Ya Allah, berikanlah pertolongan-Mu. Hey guys, Wawi partner, come back to my channel. Iskandaria. Aku orang perlis kecil-kecil cili padi. Orang perlis memang fighter, tidak takut mati. Dari Kanga pergi Arau, singgah ke Padang Besar. Rasa laksa Kuala Perlis memang padu gila. Orang perlis mantap sekali. Okay guys, konten kita pada hari ni sebenarnya bukan konten tau. Kita nak buat vlog. Tapi vlog apa? Sebabkan hari ni hari Jumaat kan. Jumaat yang mulia ni aku nak buat vlog, nak pergi masjid apa semua. Kita tengok suasana kat masjid macam mana. So kali main Jumaat lah kan. Aku tak pernah lagi buat vlog macam ni. So ni first time aku buat. So hampa nak tahu, hampa kena tunggu. Lah baru pukul 10 pagi. Dalam pukul 1 macam tu barulah aku bersiap untuk pergi masjid. So tahu masa. Jom sama-sama tunggu, okay? Okay guys. Okay guys, so lo ni aku dah siap dah. Lo pun dah pukul 1 lebih dah. So, jom. Aku nak tunggu ayahku dulu dengan abangku dulu. Lepas tu barulah kami pergi sama-sama. Okay? So, tunggu guys. Okay guys, time ni aku dah nak pergi dah. Nak bertolak lah ke masjid. So, aku nak tukar kasut dulu lah. Sebabnya kasut yang aku pakai lo tu, kalau hitam tu, nak pergi jalan. Tu lah mana dia campur. membantu meringankan beban saudara-saudara kita serta menjadikan masyarakat lebih harmoni dan penuh kasih sayang. Oleh itu, marilah kita istiqamah mengamalkan sedekah sunnah setiap hari, walaupun sedikit, dengan penuh keikhlasan semata-mata kerana Allah. Dengan izinnya kita akan tergolong dalam kalangan hamba yang diberkati, dijauhkan daripada sifat bakhil yang merosakkan jiwa,
serta dikurniakan syurga yang penuh kenikmatan. Sidang jemaah ini hormati sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadikanlah kami umat Islam yang bermedal di kelas pertama dan tindakan untuk pelihara kami dari bersepada Ya Allah, berikanlah pertolongan-Mu kepada saudara-saudara kami yang ditindas dimanapun mereka berada, khususnya di Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu qad qamatis salah Allahu akbar. So, Alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa, hari Jumaat ni Alhamdulillah aku sampai rumah dah. Siap masuk bilik. Okay guys, aku rasa video kita sampai sini saja. Jangan lupa like, comment dan share, okay? Video ni pendek saja, just macam first time lah aku buat kan. Aku terapi lah kan. So, sampai sini saja video kita pada hari ini. Jangan lupa like, comment dan share, okay? Kepada hampa yang belum subscribe lagi channel aku ni, boleh segera subscribe, okay? Supaya apa? Supaya hampa tak terlepas video-video terbaru by Iskandar. Okay? So, hampa yang tengok video ni, aku nak ucap terima kasih sebab sudi klik video ni. Dan kepada hampa yang tengok video ni, tolong kalau ada iklan ke dalam video ni, hampa jangan skip, okay? No skip, hampa tengok dari mula sampai habis. Tu pesan aku kepada hampa subscribers aku. Ni aku pun cakap tak menafah lah. Okay, so sampai sini saja tau. Okay, semoga hampa dimurahkan rezeki selalu oleh Allah SWT, dipanjangkan umur dan dipermudahkan urusan. Semoga sukses selalu, okay? Dalam bidang apa yang penuh, impian apa, semoga tercapai. Amin ya rabbal alamin. Salam Jumaat yang penuh barakah kepada orang muslimin dan muslimat umat Islam, okay? So, bye. Assalamualaikum.